Pukul berapa? Dia dah tunggu bas. Apa? Kau buat kerja awak sampai pukul berapa? Sejam ya? Sejam. Buat lambat, aku buat lama. Kau bukan ada tengok mainan juga? Haa. Haa. Naik motor santai lah. Baraya semalam. Tak pun. Okay. Pukul 10 masuk tidur dah. Pukul 10. Weh, kenapa aku tidur? Iya, aku datang. Jadi kau tak perlu tidur dah. Lapar. Tak apa apa lagi tu. Nasi juga. Boleh tak? Macam dah gelap. Kata kau apa? Kamera depan. Makan sini je lah. Aku bungkus lah. Dah lambat. Aku dah bungkus, kita nak start pukul 9 nak makan dulu lah. 11 dah. Kita masuk pukul 2. Nak makan waktu pukul 2 lah. Kau pun nak makan lambat kan? Kau nak makan awal. Masuk. Boleh lah mana. So, Makan lambat. di tepi ni nak open naik ke? Ya. Bang. Bang, hantar saya bang. Hantar kuat. Kenapa? Kau tengok muka aku ni. Ada macam Maxim. Oh, kau apa kelas? 11. Okey, naik. Sister ketinggalan. Laju. Oh. Hello. Tolong. Sekarang Hah? Rambut. Handsome dah. Alhamdulillah. Cuma lagi mesti kena Ya. sejuk kan? Dah sejuk. Tak tahu dah. Aku dah tahu tak ada kawan. Kalau tak aku tunggu Syahil lah kot. Tak tahu lah sebab semalam pun dia macam tak habis lagi mengajar. Lepas tu pukul 1 lah. Amas tanya. Amas ada tau. Amas kan ada dengan kita. Boleh cakap masuk. Section coordinator kau orang tekan. Ya, masuk. Hah? Apa tadi?
Buat dengan nature guys. So kalau letak unoccupied, Masuk dalam tak ada. masuk macam ni. Okay, video ni kau kena send kat aku jadi banyak keliru ni. Ha? M4. M4. Bismillah. Ha? Ya. Dia kan nak balik raya. Mak dia suruh ambil kereta. Dia tak datang. Sebab dia balik malam ni. Ni mak dia kata takkan nak balik malam dengan motor. Kereta siapa? Tu kereta dia. Kereta dia kata parent dia pergi haji kan kereta. Assalamualaikum. Oh, video aku. Kau naik kereta, naik bas. Aku kalau dari mahalah aku serba salah nak bawa kereta. Sebab tak boleh parking atas kan. Naik kat mana? Tu suspect. Dekat sana ni, jalan belakang. Kau tak ada situ semalam? Tak pernah lagi. Mana dulu? Tunggu ni. Sambil raya. Apa ni jatuh ni? Open aku. Pasal saya tepik siap. Cerita apa kita nak buat hari ni? Hari ni aku nak disolat. Tu. And then aku nak dengar passing record. And then aku nak tengok apa yang aku boleh buat untuk practice logbook. Apa itu? Tu kasut dia ni lah. Mas, macam mana Mas ni Mas? Okey. Okey. Iman. So kau punya okey. Lagu apa? Tahu. Lagu kicau-kicau. Kicau. Kicau mania. Pukul tu tu dekat sikit ni keluar ke ni tu bukan tepi jalan-jalan tu. Nes anda tak barai, nes tak barai. So kita on the way masjid sebab solat maghrib dulu. Jadi kita on the way. Jom. Let's go. So ni masjid IUM. Okay. Masjid Bismillah. Masjid IUM. So sampai dah masjid. So solat dulu. Sangat tu. Gelap guys, gelap. Muhammad. Hari ni tak banyak kerja tapi saya amat mengharapkan kerja lah. Sebabnya bosan sangatlah hari ni sampai kan kita orang pelajar yang cari kerja. Ya, kita orang pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Tapi kita orang hanya masa posting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buatlah.
Ayo Ma. Kau besar ke macam ruang tamu kan? Tinggi dok. Apa? Jalan kaki ke balik? Ya. Ianya. Kau tengok aku punya step kan? 21,000. Nanti aku tumpangkan lah. Apa kata kau ikut aku gak? Ambil 20,000 juga. Sampai dah. Sikit lagi sampai bilik. So sekarang dah sampai bilik. Jadinya that's all for today. Bye.